Howdy. Howdy. Apa kabar? Assalamualaikum manusia punya Sheng dah letak dah. Ada kat tengah tuan nak ambil, nak bagi banyak mana lagi. Apa khabar nenek moyang semua, apa khabar? Sihat kah? Maaf tadi tengah share live lah. Mada ambil pula. Aduh. Isa, selamat datang Isa. Apa khabar Isa? Selamat datang. Howdy tuan khabar, howdy. Amba nak tukar menu lah. Saya nak gagak Sheng pula. Maaf ya kalau dengar macam bunyi USB tu. Ni tak tahulah. Dah cuba dah tadi ketatkan mana yang patut, masih lagi ada bunyi. Tak tahu USB mana yang tak rapat ni. Kalau ada dengar bunyi macam ni, maaf ya. Tak tahu lah. Sekejap sebentar. Tak tahu apa yang problem ni. Sekejap check. Yap. Kau pakai sound card kan? Ya. Tengok berbunyi lagi. Padahal tak tahu USB mana yang rosak. Dah cabut semua dah. Pasang balik. Tak tahu yang mana yang problem. Aduh. Tengok dia berbunyi lagi. Makin galak bunyi dia. Tengok bunyi lagi. Aduh. Ya. Bunyi lagi. Tengok nampak bunyi lagi. Tengok. Benda masalah yang tak tahu Ini duduk tengok abang gelak. Gelek. Tak habis-habis gelek. Syak pasrah ni. Hei, nak gelek. Apa benda lah masalah ni? Buat apa ni? Boleh cikkan bewak sengkat dalam makan dan kuat. Itulah tu. Bunyi apa ni tu? Tak selesa tau telinga ni. Tak melawat dia kan masa kat Mexico, takut tinggal rangka je. Masalahnya belajar luar negara. Mana ada di kampung. Tak tahu
tahu lah bunyi apa ni. Aduh. Howdy. Kanda, Ya. Bibik pergi cari orang yang nak membeli gula. Katanya ada di Blackwater. Bentar ya. Baik. Ni buat apa ni? Ya, howdy. Ayah. Mari. Ya, howdy. Howdy. Oh, Salah. Howdy. howdy. Eagle Mal, howdy tuan, howdy Eagle Mal. Selamat datang. Wah, ini ada Nek Eagle seorang. Apa kabar? Terima kasih ya sudi follow ya. Mal 51 ya. Terima kasih sudi follow hamba ya. Terima kasih. Kalau mana-mana anak-anak Eagle yang baru follow hamba itu, hamba kenalkan diri hamba. Maaf. Nama hamba Kobau Gasa dan ini karakter hamba. Kalau ikutkan hamba ni, karakter hamba ni adalah suku Apache. Ya. Howdy tuan, howdy Mau 999, howdy. Selamat datang. Nenek moyang yang baru masuk live hamba, selamat datang ya. Selamat datang. Maaf ya, ada bunyi yang tak sedap didengar, yang hamba sudah cuba cari masalah dia, tapi cuba cari masalah yang apa puncanya, tapi tak tahu. Masih tak selesai lagi ya. Tuan, Ya, kalau kenapa? sudah habis kerjanya kena buat apa? Kena pergi sana. Rehatkah? Rehat lah, pergi sana. Ah, Ambil gaji dulu lah. Howdy tuan, howdy si Jeffrey. Salah satu kilat payung gelek bang. Nak gelek tak habis Syahak ni lah. Apa nama suri dalam ni aku lupa lah. Sarah, Nona Sarah. Payung gelek. tak kerja lagi. Mana gajinya mana? Kita minta Kurang hajar. Diingat semut tidak melawan kah? Bagi lagi kanda. Kanda bagi lagi. Otot R nak blok. Oh, Bagi lagi kanda. Bagi lagi kanda. Bagi lagi. Weh. Dia nak tombol tu kanda blok. Oh, sagara-gara kita kah? Ya ke? Oh, Geram. Oh. baru dia tahu. Ingat apa? Ingat saya apa? Mau tumbuk-tumbuk? Ah. Selamba saja. ha. Baru dia tahu. Saya Baru cukup dia yang tahu itu saja. kaum apa macam mana. Ah. Jangan dipandang-pandang ya Nona macam mana. Ya. Ya. Sagara-gara kuku. Ya ke? Ya. Tigi daga Sudah saya digi backup. segelaga magakakan. Tinggi Bagawaga daga. digi aga kegepagadaga ruguh taganaga. Ya ke? Maga lagi. Daga. Bigi agar kakan digi aga segini. Tegempak bagawaga digi aga tegempakat lagagin. Ya ka. Tigi baga saga jaga pugu kugol kagandaga saga jaga gini. Daga. Gaduko. Gaya-gaya. Daga digi taganaga. Digi aga daga tagang. Aga logo tugogan aga logo madar. Maga girl. Dia cakap apa? Lama. Apa dia? Sagau daga kekerbagau. Ya ke? Agau agaya gu dugo igi. Agan fagan tagging kigyo. Ogo yo. Hagau agabagau yugo. Jaga agay kan fagain togo. Yo go. Jaga selagay. Ogol megen. Ada USB yang goyang kau tuan. Mungkin lah. Hamba dah cuba rapatkan lah, tapi masih lagi ada bunyi. Saya tak tahu yang mana satu. Migi tunggu. Fagai. Segala gentang hari kah? Hamba tak tahu lah apa yang bunyi. Yang part yang mana. Saya tidak faham sangat. Hamba tak tahu part yang mana yang ada masalah. Sudah cuba rapatkan semuanya, tapi tak tahu lah mana yang mana satu. Kena Digi aga paga gigi la tuan yang goyang. Kenapa hamba yang goyang? Madar. Daga tagang segini timo kecakar gi kapag kita gago to kan jeke kagak digi makan aga. Memang saja ini, memang saja. Magahugu cagar lagi. Jangan rap. Sudah, jangan rap. Magahugu cagar lagi tu gua ganja gek kagak. Jaga. Oh, cukup baga cagar lagi dega pagan saganaga mugu gigi naga-daga saganaga.
Bagai kategori maka kasih ke sekarang kakak bagau. Bagai kategori magaga sikit pergi. Rapnya laju sangat ini. Yalah. Ya, tidak ada musiknya kah? Baru ada, baru okey sikit. Sekejap lagi masih jadi lagi ya. Itu construction job. Pipit, itu construction job mana dapat duitnya? Itu dekat Pakcik Bahar tadi. Mana? Dia tulis G je. Tekan G and job. Oh. Astagfirullahalazim. Pakcik Bahar tu punyalah, tunggu situ. Sakaya kata guna agar sugu agar-agar. Dah jual syurga dah Kanda. Lagi mogus. Jual ya? Ya. Pipit. Ya. Kanda ada rutin lah. Apa rutinnya? Bila jumpa kamu. Mula. Dia saja buat itu Pakcik Bahar tu saja buat senyap kau mau Ya. bayar kau. Tidak mau bayar, Kita nak bagi senyap kamu saja. duit kan? Dia senyap Ya. buat senyap-senyap saja. Ya, bukan- saja bukan- tidak mau bukan- bagi duit ah. Bukan itulah Pipit. Pipit. Baik, Pipit pandai tau. Pipit. Minta tau pada dia. Pipit bukan yang itu lah. Apa? Kamu tunggu, kamu pandang Kanda. Hadap Kanda. Pandang. Percaya ni. Oh, walik. Dari ketuknya pinggang aku dulu. Apa pinggang Pipit perlu construction kah? Ya, belum. Apa yang ditulis Ya, tidak moga tahu. sembuh nak pinggangnya. Lah, kenapa? Barangkali itu mungkin sebabnya mereka pakaikan Pipit kloset selalu ni. Ya. Rasanya Dapat lari. yang kakinya tempang tu bukan. Ya. Bukan Pipit dah Mother, kaki terima kasih tempang, untuk Hela. Rasanya Sekarang macam Aminya dan salah juga orang saja ni. 10 rosnya. Terima kasih Mother. Semoga Mother dimurahkan rezeki, mudahkan Bisnis segala urusan. Terima kasih. konsepnya kamu. Howdy Dinda Wan Scofield. Dah okey kah? Nak tambah lagi? Tak payah. Tak payah lagi. Saya okey kah? Okey. Okey. Tak perlu Nona di Sarah mahu construction. Ya, saya tidak perlu di construction. Bagus. Nona Sarah Hari ni mahu busy kan? sampai malam. Ya, Baik. Saya kan okey. Mana tahu. Baik, Semua Dindaku. okey. Dindaku Wan Scofield. Semua pakai. Wagan Skogofigil. Lagi sekali. Sekali lagi. Semua okey. 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 Ya. Next jual ya. Terima kasih. Paskat Hamia. Terima kasih. Next jual. Cuba Bunyi kamu lagi. tuan apa? Tadi dah aman sekejap. Bunyi lagi. Aduh. Cuba. Jo. Terima kasih untuk Paskat Hamia. Terima kasih. Okey. Next jual ya. Terima kasih ya. Tidak salah kalkulasinya, tidak betul. Alah Ada vocabulary-nya. tunnya. Ada tunnya. Okey. Dia dah tak bernyawa. Ada Ya. tun. Bernafas Jojo, bernafas. Astaga. Itu musik. Dia dah tak bernafas. Habis lah. Hembus nafasnya, hembus. Hembus. Jangan Afu. tarik. Hembus saja. Afu. Cuba tuan. Afu. Afu. Boleh tarik. Breathe in. Breathe out. Oi. Sebentar ya. Afu. Sudah? Cuba. Afu. Aduh. Aziz, terima kasih untuk Paskat Hamia. Aziz, terima kasih. Lagi sekali. Semua okey. Macam tadi sekarang? Semua okey. Kan bukan Salah, begitu. salah. Semua okey. Macam tu. Semua okey. Cuba. Tak bisa. Sekali. Tak bisa aku. Sudahlah. Sudahlah Sarah. Tak bisa kau. Aduh. Iya. Kanda semut. Ya. Kanda gegak mana? Ayey. Enggak dia. Apa Nanti itu? aku lama sebentar. Di mana itu? Ada meeting Pipit kan? rasa dia Oh, ada meeting ya? lah. Ya. Oh ya kah? Ya. Dinda mau bagi tahu pada dia Kenapa? tentang hubungan kan Dinda dengan Yuna. Kamu tidak bagi tahu dia lagi kah? Belum lagi. Belum lagi. Semalam Dinda sudah berterus terang pada Wan Scofield lah. Jadinya? Ada teman wanita. Lepas tu dia kata mungkin Kan agak pula kan kau bau. dia kata Kamu kata apa? Kejap. Kamu kata apa ni? Hah? Kamu kata apa tadi ya? Dinda, kamu kata apa? Kamu jangan main-main ya? Kan aku mouse wireless ke USB tuan? Kok mouse yang bunyi tu Ama pakai USB. Rasanya lah tak apalah. Maaf ya, minta maaf ya Kanda laso kamu nanti. mana nenek moyang yang baru masuk kalau ada bunyi-bunyi ni maaf ya. Maaf, minta maaf sangat ya. Alamak, Saya Ambal dah cuba tadi ketatkan satu-satu semua macam tu lah. Kenapa? ke pipit Kanda? Mari sini kamu. Aduh, tu salah sebut. Hah? Oh. Oh, kemain kamu ya? Nusira kata iya ni.
Nona Sarah. Ni. Asal kamu ni ya. Salah Sini. sebut saja marah betul dia. Sebentar ya. Sekejap cek dulu lagi Udah sekali angkat last. dia. Salah sebut pun tak boleh. Angkat dia kesian. Bentar kan, bentar sekejap. Menari di situ. Aish, tolong saya ni. Aish. Nanti kamu kena tangkap dengan bandit pipit bagi saja. Mari menari. Seram pula aku bila dia tengok dia pegang pisau tu. Nasib baik dia potong talinya. Terima kasih ya. Takut dia terpotong. Jadi kamu sudah berterus terang lah sama itu Wan Scofield. Jadinya Wan Scofield kata apa? Tunggu balik. Ah, Wah, diam terus dia. kamu mau dilaso kah? Ya. Ah, saja. Ikat dia. Ikat dia pula. Ah. Ha, Aku. ha, ha, ha. Ah. Ha. Kena. Kenapa ni kena? Diam saja. Ha. Sebentar Kenapa lah kamu kan. diam saja? Sebentar Kanda. Sebentar. Tadi Kanda bad mood ni. Kamu Siapa? jangan main-main. Siapa? Saya? Siapa? lepaskan Dinda Kanda. Kanda tolong. Kamu Ada cakap yang apa minta tadi tolong cakap kah? satu-satu. Apa dia? Sarah tolong dia Sarah. Ya. Potong Perlu kah? Cari dulu lah Potong kamu. kepalanya. Wan, Nol, terima kasih untuk sekejap baca gift daripada awal. Mana? Pakai pisau. Aziz, terima kasih untuk pasukan aminya dan juga 2 giginya. Nol, terima kasih untuk pasukan aminya Nol. Wan Scofield, terima kasih untuk 1 rusnya. Terima kasih. Semoga kamu semua dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan. Apa? Ada persoalan apa? Soalan apa ni? Tadi kamu kata apa tadi? Saya tadi tidak Oh, potong kepala, saya mau potong rambut. tadi semalam Dinda sudah betul serang pada Wan Scofield lah. Jadinya dia kata Potong rambut. Nak ikut. dia kata Wan terima Scofield kasih punya sebab rambut. betul terang dengan dia pasal hubungan Dinda dengan kakak dia lah. Ya, saya tidak Ah, sampai cumanya, mau potong kepala, saya potong rambut. belum tanda dia bersetuju lah. Maksudnya bukan bersetuju, dia menghalang. Tapi rambutnya Dia mahu tengok sama ada Dinda ni ada usaha atau tidak Selai untuk dua betul-betul saja, serius tidak dengan perasan dia. kakak dia lah kan, kena. sikit. Baik. Dan nanti mungkin bila nanti satu hari nanti dia mau Dinda akan jumpa dengan seluruh keluarga dia untuk bercerita. Termasuk ada Yuna sekali ya. Dia nak kata Faham. setuju pun tidak, tak setuju pun tidak. Begitu. Dia cuma tidak menghalang lah. Rambut kering. Itu saja. Sebabnya Itu kesian pun sudah pada bagus lah. Cantik. sebabnya kesian pada dia atau Kanda sebabnya Apa tu? Kita ganggu kah? dulu Wan Jangan dulu ganggu dia lah. Ini, ada ini, orang- ini boleh diganggu ini. ada orang Ini kamu ada boleh ganggu. adik dia Emma Scofield. Dulu ramai yang tuan mau dekat dengan adik dia tau. Dia terus terganggu. Ya, tapi Kena. lepas tu apa yang jadi? Lepas tu Gangguan. tuan-tuan yang dekat dengan adik dia tu semua kecewakan adik dia tu. Oh, Ah. patutlah dia tidak apa itu Ya, tidak menghalang tapi macam tidak kalau nak kata tidak merestui pun. pun tidak. Begitulah. Begitu. Ya. Dan adiknya hampir mahu membunuh diri tu kan dah. Wah, sampai begitu Emma sekali ya. tu. Ya, jadi dia tak nak perkara yang sama berlaku pada Berlaku Emma lagi dulu lah. berlaku lagi pada Yuna lah. Jadi memang dia jaga betul adik-beradik dia kan dah. Betul lah tu. Kalau kita pun jadi kat kita pun kita mesti menjaga adik-beradik kita. Ya betul, contoh lah kan. Contoh kalau Pipit Ya, dikecewakan betul. oleh tuan kan. Mana kita tak marah, betul tak kan dah? Ikat dia. Kan. Jadi benda yang sama jugalah Wan Scofield buat. Dia bukan tidak setuju ataupun tidak setuju pun tidak. Setuju pun tidak. Begitulah. Ya. Tidak Sebabnya apalah. Penting Dia- kamu tidak main-mainkan perasaan si apa Yuna itu. Cukuplah. Kanda mau tahu tak Dinda cakap apa? Kamu cakap apa? Dinda kata Dinda tidak main-main dengan kakak dia. Serius untuk mengahwini kakak dia. Baguslah tu. Sebabnya kali ini Dinda mau tunjukkan sebenarnya kalau kita lihat Wan Scofield ni, dia ni sebenarnya dia beranggapan bahawa tuan-tuan ini sebenarnya tidak serius dalam hubungan lah. Semua tuan-tuan ini tidak serius dalam hubungan.
Ya, sebab begitu. telah terjadi kepada adiknya. Jadi itu yang dia tidak percaya kepada tuan-tuan yang lain tu. Betul Kanda. Jadi Dinda mahu buktikan pada dia bukan semua tuan itu gitu lah. Dinda Betul. Kanda kenal kan isteri Dinda dulu mendiang Mayang Sari. Ya, betul. 10 tahun Dinda meratapi kematian meratapi kematian dah Kanda. Tidak sampai tidak cari yang lain langsung lah. Ya, baguslah tu sekarang kamu telah move on. Ya. Tak apalah. Itulah. Jadi sekarang kena gegak mana rindu dia. Oi, Itulah tu. first Susah time mau cak- jumpa dia lah. first time cakap rindu ni pada dia ni. Dia sibuk, terlampau sibuk lah. Itu lah. Kadang ada orang tanya juga, di mana Tuan Gagak kata. Ya, Dia, susah. dia kata pergi Susah mau memburu saja. berjumpa dengan dia. Betul. Once Coffee, terima kasih untuk hak-nya dan finger hak-nya Once Coffee lah Dindaku. Semoga kamu dimurahkan rezeki mudahkan segala urusan Dindaku. Mau ini belum- Selamat belum bekerja kuat ya. recording soalnya. Wan. Kejap ya sebentar ya. Selamat bekerja ya Wan. Moga diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin. Nah, ni diam kenapa ni? Ada buat salah ke ni? Ada. Apa dia? Allah tersadung dia. Apa salah yang kamu buat? Tidak ada apa-apa. Tu tengok Nona Zaira tersadung saja. Hari ini saya kalah. Ya, kamu kalah dengan Wigan tu. Ya. Okey, kan aku buat baik. Manis sekali ya, nampak ada maunya. Ada maunya ya. Balas dendam tu. Hari tu kamu menang. Kali ini dia balas dendam supaya kamu kalah. Oh, kenapa? Wagon itu kejar kamu balik. Ya. Ya, tadi dia ajak tadi di sana. Lepas apa jadi? Dia menang. Wagon itu pula menang ya. Howdy. Ya. Nona Zaira. Dah apa kita kena ada tolak ansur. Kita kena ada give and take. Ya. Ya betul. Ya. Ya. Mana ni? Nona semut Hari dia tak tahu pergi ke mana. lari. Howdy talk about howdy Nona Asparimi. Lama tak ketemu Sukami. Iya ni. Tapi dia jadi Nona Zaira hari ini. Kamu mau lari kah Tuan Jojo? Tidak. Yakin? Aku harus lari. Dia tak lari. Kamu- Cuma dia hilang nafas saja. Zaira. Ya. Kamu mau tahu tak kalau respon kalau Pipit yang tanya berlainan? Apa? Pipit coba jawab. Kamu mau lari kah? Tanya dia. Tanya Jadi Jojo. kamu mau lari kah? Ayo, ayo. Ayo. Mau lari ke mana? Bukan. Oh. Hamba ingatkan jawapan yang lain. Apa itu emang itu kau? Mana ada aku mau lari comel. What? Harus comel ya, lebih comel. Astaga. Oh, yang itu tidak tinggal Nona Zaira. di bawah ke mana-mana. Nona Zaira. Ya. Hamba dah dapat surat daripada seseorang. Dari bakal adik ipar Wan Scofield. Dia kata dia kirimkan salam kepada kamu daripada orang yang paling tampan. Orang yang paling tampan. Bakal di Parwan Scofield. Kamu Tak. Mata Lang kah? Ya. Bakal adik ipar. Bakal adik ipar hamba. Namanya Wan Scofield. Begitu. Solo kah? Amboi kanda. Bukan untuk Kanda. Apa namanya Wan Scofield kah? Ya, Wan Scofield. Lah tahu kalau Pipit berkenan, dia kan sudah cukup umur. Namanya itu macam orang yang apa? Apa dia? Saya Nama- tidak mau terimalah suratnya. Kenapa? Kenapa pula dah? Hamba sudah baca. Bacakan saja. Bacakan saja. Buang surat tu. Oh. Kenapa mau buang? Itu saya tak suka orang bangga-bangga diri. What? Ria, dia Ria.
tak apa, buang saja, bakar. Buang kan dah, buang. Bakar saja Bakar, suratnya. buang kah, apa kah? Janganlah. Tak boleh. Kenapa? Buang Kenapa? Janganlah begitu. Dia penat-penat hantar surat tau pada hamba. Takkan mau buang begitu saja. Kanda cuba memenangi hati bakal adik ipar ya. Kemari suratnya, kemari. Siapa nama dia? Wan Skupil? Kenapa waskupil lah kamu panggil dia? Salah kah? Betul lah tu. Mana? Kenapa peluk waskupil? Bukan. Ini surat daripada jauh. Begitu. Mesti diambil dibakarnya surat tu. Dia nak mau kunyah-kunyah. Wih seram. Jangan ada yang keluar ya, rasanya nanti. Kunyah-kunyah, lepas tu diludahkan saja. Kenapa ada bandit kah? Rasanya tempat ini akan penuh. Oh ya kah? Kenapa? Sebab negara maju ada masalah. Oh ya kah? Oh. Jadi negara ini akan penuh. Oh ya kah? Tak ada yang terkeluar ya. Oh, kanda semut. Macam mana mau mundurkan? Apa yang perlu mundur? Tak mundurkan negara maju tu. Oh. Lasukan aja. Ya betul, Lasukan lasukan aja, betul. aja. Lepas tu Lasukan kita aja. seret pakai kuda. Pastinya mundur. Tadi Kalau pakai wagon laju. Ya betul. betul. Cuba kali ni kamu balas dendam balik. Kamu kejar dia kamu biarkan kamu lumba lari lagi dengan wagon itu Kau menang. Tidaklah, saya sudah mengalah. Cepat betul ngalah. Jarang-jarang kamu putus asa cepat. Ya. Itulah. Nasira. Satu sama tau baru. Satu sama tau. Cukuplah tu sama Adil. Kurang sama rasa tau. Ya, betul. Sama-sama rasa menang, sama-sama rasa kalah. Wagonnya. Kita boleh lawan balik. Ya. Mau lumba kan? Apa ini? Lumba lari dengan wagonnya lagi sekali. Tuan kau mau hembus napasnya, hembus. Ya sabar. Afu. Breathe out. Breathe out. Breathe out. Pakcik mau cakap apa dari tadi hembus saja, lagi hembus ngacau saja. saja pakcik ni. Hembus Apa saja, mau jangan cakap? tarik nafas. Ya. Ya, okey. Hembus saja. Yang tariknya Jojo, Tuan Jojo. Yang hembusnya Kanda. Ya. Okey Jojo, tarik. Tarik nafas. Jojo. Tarik. Itulah tuan kau bawa. Diriku juga tidak kuat ini. Gangguan. Gangguan. Ada Wapiti mencari saudaranya kah? Kenapa? Dia kata apa? Dia kata kelihatannya seperti Wapiti sedang mencari saudaranya. Siapa Di mana? saudaranya? Wapiti mencari saudara di mana? Tidak tahu. Sudah. Itu pakcik tu kata. Howdy paman. Baru jalan. Ya, begitu ya, Rakib. Howdy Pakcik paman. tu pun gosipnya tak lengkap. Pakcik tu, gosip Tidak habis. sampai pun tak habis. Tadi ayat kanda semut tadi tu kan. Dia kata Ajar dia. negara maju Macamnya. ada masalah itu kan. Kan dia negara maju tu dia ada stop sekejap kan. Hmm. Baru kan hampir Dinda ingat kanda nak syair negara maju aman dan makmur begitu. Ini ada wagonnya. Mana itu Nona Sera? Mana. Nona Sera. Mana Sarah? Mana? Cepat. Ada MNAABMI. Terima kasih ya follow. Terima kasih jadi sebahagian daripada nenek moyang ataupun follower ya. Maaf ya untuk nenek moyang untuk follower yang baru. Kalau di Red M ini hamba panggil follower nenek moyang ya. Nenek moyang ya sebabnya kita mahu kita mahu pakai bahasa itulah bahasa Apache kan. Pernah juara tau. Ya kita menang kan? Kita menang. Ya kan? di tuan. Apa dia Tadi tuan juga. Oi. Ya kita orang lumba lari dengan wagon. Oi. Hebat kan? Hebat. Dinda, Kami menang. Kami menang tau. Hebat tau. Pipit. Pipit. Hampir kanda ingat kanda Leandro balik sini ya. Bukan. Itulah tu. Bukan ya. Ini Juki ya. Astaga. Rupanya Maaf ya, macam Tuan Juki. Leandro lah. Bukannya sama. Ya. Lain tuan. Hamba maaf ya Tuan Juki yang ingatkan anak angkat hamba tadi di Mexico sana tu. Alejandro Oh, tu Juki ya. tau. Pipit pernah panggil Juki. Bukan Alejandro rupanya. Siapa ini kawan kamu kah?
Cuma beza rambut Alejandro warna hitam kan, betul tak? Ya betul. Ah. Rambut saja. Rambut dengan pakaian lah. Juki Tuan Juki. moden sikit lah. Tuan Juki, Ada kamu rambut jangan kampung. kamu jangan pakai, jangan tukar warna rambut warna hitam, warna hitam ah. Oh, dulu saya hitam. Saya dah tukar warna. Oh ya kah? Nasib baik. Sebab apa tahu Tuan Juki? Rambutnya Takut bila hamba nampak nanti hamba nak sebat bontot kamu. hitam. Oh, bahayanya. Ya, sebabnya hamba dah Ya. hamba tengah bengang dengan Alejandro ni sebab dia salah bawa berita ni. Oh, ya. Nasib baik pakai Nasib hitam. baik tak kena lasu tadi. Ya. Risau. Ya. Tak apa. Kamu sempit. kamu selamat Juki, Tuan Juki jangan risau, kamu selamat. Ya, nasib Kamu baik. datang cari isteri kamu ya. Adakah dia? Tak ada saya. Tak tahu ada ke tak ada, tak pasti. Kenapa dia tanya kita isteri dia ada ke tidak? Ya itulah Pipit tanya dia. Kamu cari isteri kamu ya, dia tanya adakah dia. Dah sudah. Kamu kehilangan Benar. isteri kah? Ya, Pelik ya istrinya tanya kita ni. Ya. Buat Pelik sekali Cuba buat announcement ni. tengok ada dalam poket kamu kah? Ya ampun. Pipit ni. Aduh. Istrinya mau Ada minum dalam saya air. poket. Pipit. Tidak ada poket. Tak ada poket ya. Tak tahu. Seluk-seluk Dia poket malukan ni. saya begitu saja. Ya, macam tu aja dia bagi. Astaga. Sampai hati kamu. Nona Sira, Ya maaf ya. Nona Sira, Ya. dah lama kamu tak muncul. Ui. Betul-betul function hari ni. Dia macam ya. Kenapa? Selama ni saya tidak berguna kah? Berguna siapa kata kamu tak berguna? Hai, Kanda. Ui. Kanda ni. Apa fungsinya dia? Kanda ni. Dia selalu melontarkan idea-idea bernas di luar kotak tau Tuan Juki. Oh, Adik kau bawa dia Isa. Rindu semuanya rindu ya. Baik, kami sudah comeback balik Isa. Itu dah tu. Siapa saya? Ya, kamulah. Ya, kamu. Saya tidak sudah itu. Sekarang saya sudah tahu. Saya rupanya di luar kotak. Ya, kamu saja di luar kotak, yang lain dalam kotak. Kenapa? Keluarlah semua keluar. Keluar ya. Tak mau, kami duduk dalam kotak saja. Kamu saja di luar, tak apa. Oh, select ah. Select. Ya, select. Tak boleh keluar dari kotaknya. Tak. Tapi Anda semut sudah start. Tapi kan baru tahu kenapa hari ni Nona Sira dia macam banyak idea-idea bernasnya hari ni. Kenapa? Vitaminnya tiada kah? Dia jumpa vitamin kan hari tu. Oh, tak, hari ni tak jumpa lagi. Vitamin dia tiada. Ya. Tak apa. Jumpa hari tu dia ada kesan selama 3 hari ya. Wah. Bagus ya vitaminnya. Ya, Mau kamu jugalah. mau kongsi kah? Lama ya. Itulah tu. Lama ya vitaminnya. Kongsi-kongsi lah. Hai Tuan Juki. Sebentar, vitamin. Sudah jumpa vitaminnya. Kenapa? Sudah vitaminnya, jumpa kah? Ya, rasanya. Dia jumpa kau vitaminnya? Mana? Mana vitaminnya? Mana vitaminnya? Mana vitamin? Oh, faham. Oh, okey. Okey, Jangan kacau. Jangan kacau. Mari. Ya, okey, vitamin. Baru faham. Lambat sikit tangkapnya. Saya lambat sikit tangkaplah. Maafkan saya, Tuan Vitamin. Apa di sana Mana tu? tadi? Itu apa tempatnya? Apa sana kah? Sana ni? Pergi tengok kah? Jom. Oh. Yang tu kah? Tempat Ya. wrestling. Seling? Oh. Kat sini ada cerita takkan dah semut. Ada cerita apa? Waktu ada sekali Kot tu Kanda tak panas kah? Pipit sampai buka baju sudah. Tak kan? baru comeback kartun. Ya, macam kartun lah grafiknya. Ya, sebabnya awak pakai reset. Hari tu dulu kan waktu kami masih duduk Blackwater kan Kanda kan. Hari tu ada Wapiti datang sini, dia buat macam lawan tumbuk lah di sini kan. Nak tahu tak siapa yang lawannya? Waktu tu Bemose dia buta. Yang kita punya Shaman itu, tupai itu pun buta juga. Jadinya dibuat 2 buta lawan buta dekat sini.
maksudnya macam mana itu? Itulah yang menariknya. Ya. Memang tumbuk angin lah sampai sampai mereka hampir mau cekik Togorogos kan dah. Sebab buta kan? Togorogos dia jadi pengadil di tengah kan. Dia kata tumbuk dia kata kan. Lepas tu dia kena cekik kan. Bukan saya kata Togorogos. Yang nembak ni. Tuan Kabau, Nona Semut, Nona Pipit, diriku ke mana? Tempat jual trapper dulu ya. Baik, di depan sana ya. Ini bukan. Yang ini yang ilegal. Ilegal ya? Iya, ilegal. Oh. Ini tadi ada nona-nona yang ngasih Baru comeback kan Tuan ya, baru comeback. trapper ilegal gitu. Episode boleh, 1 season baru. Ya, ini Sebentar ya. sekarang sudah episode Ya Kanda pergi sekejap ya. episode Sebentar 4 ya. dah. Ya. Baik. Jadi sekarang sudah episode 4 rasanya. Kenapa ni ada yang terapung Episode ni? 4 season 4. Begitu. Lah. Itu tempat apa tu? Mana dia? Town hall kah yang ni? Depan tu. Ya. Dulu kan pejabat gubernur rasanya kan dah. Sekarang tu dah tidak ada. Kan dah dapat berita tak? Berita apa? Ada undian gubernur bulan 5 Ya, nanti ya. betul. Yang gubernur-gubernur lama akan dimasukkan semula kan? Waktu undi tu kan dah sudah sampai ke sini kah? Belum lagi kan? Rasa macam belum lagi. Belum lagi. Tapi kita bukan yang mengundi, bukan dah kita Barino kan? Iyalah betul. Ya. Sudah apa orang kata? Sudah menang tanpa pedanding. Sudah tahu lah siapa? Ya. Sudah habis dah. Sudah. Vitaminnya? Mana Pipik? Pergi menjual. Jual yang Jual apa? jual Pipik meniaga makanan lagi kah? bukan dia Bukan, jual bukan. barang-barang illegal yang kulit-kulit haiwan haram itu. Mungkin Dia macam mungkin di strawberry rasanya tu. di sini macam tidak ramai kan? Di Valentine sampai halimunan. Itulah. Semalam lagi pelik tu kan dah. Kenapa? Mula kan dah tengok Dinda tengok kan macam tidak ada orang di Valentine tau. Lepas tu Dinda keluar pergi Blackwater pun tak ada orang. Pergi New Austin lagi lah tak ada orang. Balik Valentine pun tak ada orang. Rupanya di mata Dinda banyak yang tak ada. Rupanya sebenarnya mereka ada saja. Kamu sajalah yang halimunan tu. Ya. Wah, pelanginya tinggi. Oh, pelangi tinggi ya kan dah. Ya. Dinda 1%. Kanda 26. Wow. Apa Sau tu? ni. Pelangi, alangkah indahmu yang tu. Yang mana? Pelangi. Pelangi. Sebentar ya. Tidak habis lagi vitaminnya. Belum lagi. Habis. Dia bercakap secara telepati tu kan dah. Ya. Ya, dengan vitamin. Guna apa? Guna apa hati apa? Suara hati. Ya, suara hati. Ya, yang biasalah orang yalah. Iya. Faham lah kan dah. Ya. Di kanda dengan Biasalah. kanda gagak kamu lah guna telepati. Oh, Hati yalah. saja. Sebab lagi dekat kan. Ya. Okey, kalau betul. Sekarang pun kanda pun rasa macam dia ada di Ambarino sana di kampung. Oh ya kah? Iya. Mau pergi sana kah? Kau pergi sana kah? Tunggu dia datang sini. Oh. Tidak tahu sebab rasanya macam ada urusan sana. Oh ya kah? Lama tak jumpa Tidak ni. tahu jadi atau tidak. Oh ya kah? Faham. Sebab dia takut tengah-tengah jalan nanti tiba-tiba ditarik betul. layang ya. Iya. Faham. Lagi pun tengah tunggu negara maju tu sudah okey ke atau belum. Faham. Ada wagonnya lagi. Itu kan Tuan Joki lah tu.
Oi, sombong. Tegur Kamu tak nak ni. sombong kamu ah. Ibu tak tahu saja kan dah, biarkan dah. Yalah. Tu ada orang tu, ada 3 orang depan sana. Nah. Tu depan tu. Oh iya. 3 orang. Yang itu seorang. Tidak ramai ni kuda siapa ni? Inilah kudanya. Kuda warga siapa awam. Ni warga awam punya rasanya ni. Ni? Oh. Ada barang ke kan dah? Tak. Tak ada kan? Warga Tidak ada. warga awam ni. Ya. Ni kudanya cantik tu. Itulah tu geram. Cantik kudanya. Sempat Yang lagi benar. Sempat lagi kan dah. Mau mencuba. Aduh. Weh, dah lama tak duduk Blackwater lah nenek moyang semua. Dah lama tak duduk Blackwater tau. Tak lepak-lepak kat Blackwater ni. Sekejap kita tengok jap. Tak pusing-pusing Blackwater kejap ya nenek moyang semua. Tak ada orang sangat lah sini. Kan mereka dalam bar. Tengok ada dalam bar ni moyang semua. Oh ni ada 2 orang ni di sini. Warga lokal ada sini. Mana Valentine? Boleh je kalau macam tapi Busy lelek baik lah. Terbaik lah Nuroliana. Nuroliana ya. Terima kasih ha. Kasih tap-tapnya. Terima kasih. Bantu-bantu tap-tapnya. Ayo hentak skrinnya, ayo. Psst, psst. Psst, psst. Mantap 10K, terbaiklah nenek moyang semua. Mantap ini buat nak sayangkan nenek moyang Haha. Howdy Uncle A, howdy Hillary Ford. Tak dengar pula dia cakap. Dan mereka tak bercakap pun. Saja yang pis-pis tu. Pis-pis. Ada sangkut-sangkut tak ni moyang semua sebabnya ini setting ni hamba pakai setting yang ni tau, setting agak tinggi lah, agak high setting juga. Lekat-lekat tak live hamba? Okey ke? Ada sangkut-sangkut lah. Okey saja ya. Sebabnya hamba pakai yang high setting ni.
Sebab itu kalau dulu, kalau siapa yang tengok live hamba yang sebelum-sebelum ni, replay, muka Nona Sera tidak nampak pun bermakeup begini tau. Tidak nampak pun bermakeup begini. Tapi bila hamba tukar setting ke high setting, tak tahulah setting. Setting apa yang hamba pakai, nampak Nona Sera bermakeup sama dengan Pipit tu. Kenapa? Tak ada apa tu. Bercakap dengan dia bercakap cara telepati tu. Oh ya? Sudah tengok email kah? Email? Zoom dekat sebentar. Email. Sudah tengok akhbar kah? Ada apa? Di mana? Apa Cik try? Oh ya. Sekejap ya. Tapi kita selepas itu scene-nya. Kejap. Best warna grafiknya kan, cantik kan. Tapi ni hamba pakai receipt tau ni orang semua. Asparimi, terima kasih untuk pasukan Haminya, terima kasih. 12k mantap. Kasih 20k, kasih 20k. Jadi lagi. Apa benda? Apa masalahnya lah? Bunyi lagi, aduh. Tadi elok aman saja tau. Aman makmur saja. Okay. Itu biasa mic atau headset yang longgar. Rasanya sound card lah ni. Battery mouse. Tak, mouse hamba pakai wire. Mouse hamba pakai wire. Howdy pula. Dah bangun kah dari tidurnya? Ya. Nak balik kampung tak? Nak balik. Kenapa balik kampung? Balik ke Marino, bukan. Mau ke Ambarino kah? Bukan Marino. Ke Ambarino pun boleh. Baiklah. Gini. Marilah. Mari. Mana Jojo? Tu Jojo tengah buat Tak naik wagon lah. Dah habis kah? Bunyi lagi. Ya. Sudah. Berapa bayarannya dapat kalau buat ni? $10. Pakcik tu kena pergi kat dia, nanti dia senyap-senyap tidak mau bayar. Oh ya. Ya kena minta lah. Kena minta sama dia. Kalau tak minta dia tak nak bagi. Tidak, dia tidak mau bagi, dia buat tidak tahu saja, penat-penat kerja. Udahlah kerana dia ketuk ya, betul. paku banyak kali. Baik bersurat, ya. Sebabnya kalau siapa lah nanti akan jadi berat tu orang buat kat sini. Asyik tersadung papan saja. Macam mana buat tu? Tak dapat ni. Buat apa? Skipping. Skipping? Lompat skipping apa? Lompat space bar. Dah. Dah ada. Space bar. Tekan satu Ah, kali. sudah. Siap bayar ke ni? Tak.
Mau naik mana? Hunting wagon ke? Kenalah weekend boleh di belakang. Ingat kita orang ni apa? Barang Ingat kami ini barang-barang hunting ya kan. Baring ramai-ramai dalam selimut. Tapi tak salah merasa apa salahnya. Harus baring ramai-ramai. Zera 10 Mau. lapis baru tinggi tau. Mau kah? Maulah saya tak mau. Awak pergilah. Saya selalu baring dalam wagon. Baring dalam weekend nanti. Silakan. Masuk. Sampai mau duduk luar, mari duduk luar. Mari Jojo. Ayo, tuan ke bawah. Oh, tunggu kejap. Okey, sebaik. Nampak. Nampak Nona Sera dah baring. Ya, Nona Sera Nah, baring. dia. Ya. Lah, sudah tidak nampak. Bareng Dia duduk bawah wagon dia. Ah. Apa tidak tidur di atas saja? Jadi kalau tidur di bawah wagon tiada gangguan. Betul. Jaga-jaga ya. Dia bukan tiada gangguan Nona Sera. Habis? Entah. Cakapnya tidak apa? Tidak habis. Itulah. Ingatkan ada idea baru. Idea apa? Odi. Cara-cara elak gangguan. Tapi Tapi tidak boleh lah. Ini Saya ada rasa saya ini receipt ni yang pada jadi kawan hamba gangguan. punya. Yang ajar pasang ini lipan seduh. Gangguan dan masalah ikut sama. Ya. Kenapa Jojo puas gelak ya? Oh iya, tuan ke bawah. Ya. Tak bisa diriku. Tak lupa. Baru kenal. Nafas ya. Baru kenalkan Nona Sera bagaimana? Betul. Awaknya random. Terlalu random untuk di-handle tau. Ya. Itulah. Saya ni random orangnya. Ya. Ren. Random dia tak pernah tak kena mesti kena. Benar. Tak juga kadang-kadang dia tak kena. Isam Yusa, terima kasih jadi followernya. Selamat datang Isam Yusa. Apa dia? Dia kadang-kadang tak kena juga. Oh iyalah. Dia macam jadi hambar macam tu. Oh iyalah. Ya. Tapi macam selalu kena saja nampaknya. Tidak. Ni biar kalau hambar tu saya redo sajalah. Tengoklah kan. Tengok Nanti baik dia ada bunyi krik ya. Yalah tidak, sebab saya tak pakai cengkerik, saya pakai lipas. Waduh. Tak ada bunyi. Ya. Kali pas ya. Ya, Jojo suka lipas tu. Buat apa? Buat kunyah kah? Itu lipas. Tuh, tuan kebau tidak suka lipas kan? Kan lipas tu menggelikan. Howdy. Ya. Ya, kalau dia terbang dia jadi binatang lain. Nah itu. Ya, lipas kalau orang lain menggelikan. Kalau saya punya tu menyebalkan. Okey. Kalau lipas menyebalkan ya Nona Sera ya. Ya. Kalau vitamin? Di Strawberry tu ada kedai baju baru kah? Ada. Nak pergi sana kah? Kedainya Apa tadi? Strawberry. Audi. Nak pergi strawberry kah? Siapa punya tu? Tuan tu kenapa? Ini wagonnya siapa punya? Nak pergi strawberry kah? Ya boleh, boleh. Daging. Mari. Oh diambil habis. Habis. Ada daging, ada orang tinggal daging. Ramai-ramai tak sedar ya dengar Sera menggedik tadi ya. Ya dengar. Dikata.
Yalah. Main lagi dia. Tahukah saya tidak tahulah bila ada tu rupanya begitu rasanya bahagia. Ya, begitulah. Sama ni kamu tak bahagia kah dengan kami? Bukan. Bukan begitu. Macam mana ya? Bila ada orang bagi perhatian tu dah jadi lain lah. Ya. Oh. Dia jadi ihi kah? Dia jadi ayai. Aye. Aye ya. Ini kali pertama ke? Ya. Nona Sierra. Iyalah, begini. selama ni saya fikir orang tidak suka atau sama saya. Macam, yalah. Saya ni sedar diri tahu saya ni apa? Terlalu random. Tidaklah. Jadi saya tahu mesti ada ya itu juga tambahan. Itu markah tambahan. Jadi saya fikir mesti orang yalah orang mesti tidak suka sama saya. Siapa yang mau? Begitulah. Nona Zera paling selamat pergi memburu baju putih macam tu dengan panah. Tiada orang dekat. Ya. Dengan lampu satu. Lepas ni kalau kita nak buruin tidak ada masalah bawa Nona Sierra ke dalam New Austin kan? Ya, tiada masalah. Buruk barangkali. oh. Ahai. Ayey. Ahai. Uhui. Aye. Tapi saya betul saya tak sangka ada orang suka. Saya ingat saya tak laku. Howdy. Howdy, kena. Howdy. Oi. Kena. Iya. Kalipan apa kamu buat di sini ya? Mau peluk, nak peluk. Ditolaknya. Nak peluk. Iya. Kena sihat kah? Sehat, kena sihat saja. Mari. Ya. Ya. Apa di sini? Saya Nona Samantha. Ya, ya. Asalnya macam Kena dari mana? Tadi balik water tadi ya. Ya, pernah berjumpa Oh, ya Ya, kah? buat apa di Macam ramai sini? kah? Ada apa? Tak ramai pun. Tak. Tadi pergi menjual ni haiwan buruan. Howdy. Kanda Ya kah hasil buruannya? Sikit Ni- saja. Ini macam kona yo. Nona, Ya. kesini Nona, kesini Oh. Nona. Nona Sierra. Ya. Kita ini nampak ni kita ada geng cakap bahasa Venezuela tau. Siapa? Oh ini. Kenalkan diri kau. Fatimah. Kenalkan diri kau. Saya? Nama dia Timah Bosi. bukan salah banyak. Tun Fatimah. Astaga. Minta maaf yo. Ada sini kamu. Nama Eden Tun Fatimah. Tidak lah. Saya tak nak dosa disrespect pada saya. Nama saya Zera. Oh, Sarah. Oh. Ya. Nona Fatimah. Yang tuan kau bau kata roti cakap tu. Venezuela tu. Yo, ni lah dia. Orang ni. Tak adalah pokat mana. Tahu sikit-sikit je. Yo Nona yo lah Fatimah tu. bukan bersama dengan satu lagi siapa? Nona Fatimah. Oh, itu akak dan Clara. Clara. Oh. Iya. Dah jadi akak kau dah. Ha? Waduh. Memang akak kau dari mula lah. Maksud Tak Dan ada lah. maksud Dan memang dia datang kemudian akak kau tu. Eden pun tak tahu dia macam kono kutip dia sebenarnya. Senang lah. Senang yo tak tahu jadi adik-beradik. Yo jadi adik-beradik dia. Yo. Yo. Ala-ala tak adalah rasa macam sunyi pun lah seorang. Yo. 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 Elok kak. Dia macam saya sekangkang Sebatang apa? kera. Sebatang kora. Sekangkang Sebatang kera kora je. ya. Sebatang Macam tu. kera je. Sebatang kora tapi Ya. tapi tak dah lah sebab kami ada kan tak dah lah sebatang kora. Jadi 2 batang 3 batang lah jadi Oh ya. Ya lah betul kak. Yo. Botol-botol. Kau buat apa ni, Timah? Eden tak tahu. Eden mau mangkit per tidur. Maaf yo, Dan tak sompek baca surat kau tadi. Kau tanya kuda mana yang yang boleh buatkan kau tak jatuhkan kau kat tanah yo. Iyo. Hai, Kenapa Nasi kono koja. Kali ni apa pula yang kau jaga kau? Uso pun koja Eden. Apa minat pun Alah, lagi uso. datang.
Apalah kono Oh, ya ya, Aden dah kau nak Alah, tanduk gayo, dengan tu. musuh. Ular pun kau jaden, oi. Ponik dan semua binatang nak kau jaden. Apa minat bona binatang kat kau ni Timah? Aden tak tahu. Ayo. Yo, Aden dah sorry dah. Dia bukan dia nak kata ada kuda yang tak jatuhkan tu, tak ada lah. Semua kuda kalau jumpa haiwan binatang buah semua jatuhkan kita, tapi ada setengah kuda dia masih lagi gagah lagi lah. Kalau jumpa tu dia tak adalah jatuh copek. Dia boleh lagi lah, gagah lagi lah, lagi daripada situ. Ada setengah kuda tak ada lagi tu. Awal-awal lagi dah jatuhkan. Yo. Jatuh terus lah. Gitulah. Kena buat dah. Itu Aden dah mengasuh dah. Tok golek Dan. Kau pakai kuda apa tu? Oh, Aden pakai kuda liar. Itu yang Aden mampu. Tak apa, mula-mula. Lama-lama nanti boleh lah tu. Lepas tu kan Aden nak tanya lah. Mana nak boleh sonapang yang boleh menumpahkan bison yo? Aden berdendam lah dengan bison. Apa pula bison buat kat kau? Aden kono koja dengan bison. Semua binatang yang dah kerja dia dalam list Aden dah ada banyak dah binatang-binatang yang Aden berdendam. Apa? List nombor 1 apa? Bison, beruang, berusa, ular. Rusa, ular. Belum dengan Oyen lagi ni. Belum lagi satu lagi. Apa tu? Jumpa Oyen. Oyen. Oyen apa? Dari mana? Kuga. Kami daripada Blackwater. Kalau jumpa tu memang tak cukup tanah Kita kau lagi. baru di sana. Ramaikah di sana? Aden rasa semuanya Aden apa? Mungkin mereka semua pergi berburu. Aden dok kat sini hati Aden makin lemah lah. Kenapa pula makin lemah? Kono koja ponik Dan. Jojo tuan depan. Ini Nona ini dia cakap bahasa apa kau bau? Bahasa Venezuela kan dah. Oh, bahasa Venezuela. Tidak faham. Kalau dia selalu kalau jumpa kat Dinda memang dia cakap bahasa Venezuela kan dah. Macam tu. Tidak faham lah tak apa. Tidak apa. Jojo takut hanyut. Tapi dia boleh cakap macam biasa kan dah. Jangan risau ah. Oh, dia boleh cakap lah. Ingatkan tidak boleh lah. Boleh. Kata tidak faham lah. Ya. Saya bisa. Minta diri Oh, dulu bisa. ya. Ada urusan. Boleh Dinda. Ya. Ya, jumpa lagi ya. Ya, nak peluk. Nak peluk. Peluk lah. Nak peluk. Ya. Tapi macam Nona ni tidak banyak cakap gitu. Nak peluk. Kalau mungkin kalau Kanda lain lah sekarang. Sudah lain kan macam mana? Iya, pada awalnya orang bilang saya speech delay. Speech delay. Iya. Baik. Tapi semenjak saya makin sudah terap tukar ya? bahasa. Ya, sudah tukar lah. Ya. Saya tak mengambil pergi masa Kuala yang Lumpur sudah tukar ya? Ya, sudah tukar lah peluk Kanda begitu. Bagus. Jumpa lagi. Ya, jumpa lagi. Hati-hati tau. Ya. Jaga diri kamu ya. Kanda juga ya. Ya, baik. Iya. Audi. Sihat kah? Ini kalian semua mau pergi ke mana? Kami semua mau saja-saja jalan strawberry ya. Oh iya, ini weapon. Cik mana? Ada weapon dua. apa yang boleh ni? Kau nak ada teropong, kau tak nak ada teropong? Eden tak kisah yang macam boleh tumpang apa? Tumpahkan bison, boleh tumpahkan hewan-hewan buah lah. Eden ni selalu seorang diri. Kau nak pakai bolt action rifle lah. Jauh yang ni lah, dia tunjuk contoh tu. Senapang ni. Mau pergi mana? Yang ni. Pergi mana? Ni. Dah tarik, sudah jauh Oh, sikit. yang tahu berapa tu kalau orang jual tu. Kakak sudah cakap kan? Harga selalu 900, 800 macam tu lah. Kau nak kau nanti Dan buat kan? Nanti kau bayar lah. Tapi Dan bagi diskaun boleh? Boleh. Boleh ya? Boleh. Sementara Dan buat, kau kumpul duit. Boleh? Ya, boleh ya? Boleh. Dan ni memang gun speed kat sini. Tak apalah nanti kau nak kan ni buat telefon lah, tapi
Tapi satu yo. Senapang ni tak ada skop Sorry. Apa tu? Minta maaf lagi sekali tu. Sabar. Bayar tu. Apa yang buat tu? Minta maaf ya. Tak apa. Ya Allah, berdarah dah muka. Good morning. Bonta. Wah. Sebentar. Terima kasih untuk Eagle Man. Terima kasih untuk 20 rosnya dan 15 pinggatnya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Hatminya. Terima kasih. Terima kasih Eagle Man. Terima kasih. Ya. Mantap, terkejut ni. Eden pun terkejut. Kenapa dengar suara Den kau? Sarah. Ada dengar Den cakap kau? Tak ada kan? Tak ada. Okey. Sebaik. Kalau bocor mampu Den. Tak ada. Apa yang ni boleh lah, tapi satu bondo je. Kau kena doket sikit kalau nak tembak. Tembak kat kepala mampu ya ni. Bawa action rifle ni. Eden risau kalau doket nanti Eden kena tawakam dululah. Tak ada. Dia senang ya kalau kau jumpa binatang buih. Mula-mula naik atas batu loh. Naik atas batu loh. Tak apa, nanti lepas Dan buat senapang kau, nanti Dan bagi free gift 5 kotak peluru. Makasih. Yo. Tak apa. Yang penting kau kumpul duit dulu, nanti sementara kau kumpul duit Dan pun boleh cari bahan-bahan untuk buat. Baik. Yo. Nanti apa-apa nanti Dan khabar kalau dah siap. Okey. Boleh ya. Tapi memang weapon ni yang boleh yo. Ada lagi satu tapi ini importnya lah. Yang ni yang ni importnya lah. Kita ada skop Ni ada skop. Yang Dan bagi tahu kau tadi tak ada skop, tapi kau nak doket lah nak tembak macam tu apalah. Eden tarik kumpul dana dulu lah. Kumpul dana dulu, nanti apa-apa hal kalau dah cukup kau. Nanti Dan sementara tu Dan buat kalau dah cukup dah selesai senapang nanti Dan bagi tahulah. Baik, makasih. Yo, sama-sama. Ni nak pergi mana ni? Seorang yo. Eden pun tak tahu nak pergi mana. Kenapa takut kena sondol dengan Bison lagi? Eden dah risau dah kena sondol. Sekejap sebentar. Kamu mau buat mana? Mau pergi mana? Ke sini? Kedai baju ya? Ya, lupa terus kanda. Jadi kan nak kata mau tengok kedai baju baru tu kat belakang. Mari ya. Jom. Kau hati-hati ya seorang-seorang. Baik. Hati-hati. Ini Nona. Jaga diri. Ramai di sini. Ramai. Iya. Sangat ramai di sini. Siapa? Oh, Nona Pipit. Howdy. Nona dari mana? Howdy. Tahun kebau. Macam mana Blackwater sampai sana? Oh, lalu sana kah? Lalu sana tapi Tumpang jalan-jalan sini ya. Boleh. Kata ada kedai baju baru kan. Boleh. Sila. Ada. Sila. Namanya tu Itulah mau tengok kedai baju lah. Padana. Yang dekat Saint Denis namanya Unit loh. Oh, ya. Boleh. Padana kan? Padana ya. Dekat yang biasa kami pergi dekat Valentine tu dah banyak dah bajunya, dah muak lah. Yang M&M. Oh ya. Ya. Boleh saja masuk sana. Minta diri dulu ya. Minta diri dulu ya tuan-tuan. Kau tengok. Astaga. Apa tadi yang di Valentine? M&M. Oke. Yang di sana tadi sama? Unik loh. Unik loh.
Dia kena begini Jojo mau sebutnya. Gimana Tuan Kebau? Unik loh. Gitu. Howdy Nona. Okay. Howdy Nona. Itu siapa tuh? La Nona kah? Rasanya. Dulu strawberry ni senyap sunyi saja, sekarang Pipit. ni. Ya. Mau tukar baju kah mau tengok kedai baju? Ini tukar baju. Ya, kedai baju bawah sana. Lupa Ya. sana. Iya, kedai baju tu. Salah silap-silap. Sini kedai bajunya. Nanti cik Kanda kat sungai ya. Kanda nak mandi air sejuk. Wow. Kau. Oh kau. Jadi Kanda masuk sini. Sabar Pipit. Macam mau roboh pintu kamu buat ya. Ya. Biar Kanda pilih baju dulu. Pipit di sini saja dengan Jojo. Ini pekan strawberry termasuk pekan yang paling cantik ya. Yes. Siapa tu? Aziz, terima kasih untuk persekatan aminya. Howdy. Terima kasih Aziz. Untuk persekatan aminya, terima kasih. Selamat datang ya Aziz. Selamat datang. Apa khabar Aziz ya? Wah Aziz sudah tekan nama Eagle ya. Mantap. Jadi anak-anak Eagle. Anak-anak Eagle yang berani. Yang memberikan aura positif. Ya, itu anak-anak Eagle lah. Ya. Hamba tengok apa support yang diberikan itu sangat bagus. Anak-anak Eagle terbaik lah. Sama macam nenek moyang Apache ni semoga pun positif juga ini. Support mereka sanggup tunggu sehingga habis live semua. Kalau Apache itu yang bestnya. Dengan nenek moyang Apache ni. Buat positif tu pasti. Ya betul. Psst, psst. Psst, psst. Karena mau mandi air sejuk. Sekejap. Oh sini boleh mandi tak? Sini ya. Silakan. Ya. Sini pun jadilah. Sarah. Kita support semua tuan. Ya betul. Anak-anak Eagle memang terbaik ah. Sini, Sarah. Apa community Eagle memang terbaik ah daripada di Pablo kan. Memang terbaik. Sarah. Mana baring ah? Berenang. Pipit. Ya. Tengok Kanda mandi kat mana? Sini. Mana? Dekat lorong air keluar ni. Kat bawah ni ke? Ni ada tempat kayu ni. Kayu. Lah tengah baring dalam tu. Ya. Astaga. Howdy tuan, howdy. Dalam balas surat atas sebelum ni. Alamak. Kena balas surat. Alamak. Cuk. Dia baring di situ ya. Betul-betul water flow ya Kanda. Ya. Baring terus. Jangan hanyut ya Kanda. Ya, ini baru betul. Ini baru betul. Lagi santai kawan. Lagi santai kawan. Mandi sambil baring. Hei, sedapnya, sejuknya airnya. Sarah. Panik gak? Enggak. Ya. Sarah, oi. Kalau hamba mandi dekat air sungai tu, nanti kena Wan Nusantara JB. Terima kasih untuk follow-nya. Terima kasih. Kalau hamba mandi dekat sungai bawah tu, nanti akan kena hanyut tu, akan dihanyut. Jadinya untuk jalan selamat, mandi sini. Kan? Nampak air flow-nya itu, nampak? Iya. Halo kawan, halo Hapseng. Oh, hamba sudah nampak kamu sudah apply whitelist Kanda. Ya. Hanyut.
Oh, nasib baik. Sudah apply what list ya, Hapseng? Wah. Loncat juga. Kejap ya. Harry Knox. Patah nama kata dia. Mak datang ya, Hapseng. Nanti kita jumpa ha. Hanyut biasanya hanyut. Ui, berjaya. Woohoo. Mandi dulu nanti baru balas surat Anata kita ya. Berapa malam berapa ramai malam ni kita tengok. 1 2 3. Wow, nampak ni nenek moyang. 139 orang malam ni. 139 nenek moyang. Nampak tu ramainya. Jamal, terima kasih untuk follow-nya. Terima kasih Jamal, selamat datang ya Jamal. Tapi TSB semua 120 orang. Itulah tu, mesti ada yang bisu ni. Confirm. Ni kalau pergi Valentine ni mesti bisu. Confirm. Tak mandi dulu. Kita mandi dulu Anata, tengok apa hamba buat. Ni namanya air free flow. Nampak air free flow. Oh, sedapnya mandi sini. Oh. Wah, sedapnya mandi sini. Sedap tu mandi sini, tengok. Oh, sedapnya. Airnya sejuk. Nampak? Jom kita bangun. Macam mana mau bangun ni? Sudah. Okey, sini. Oh, sedap tu mandi. Sarah tak nak pula dia. Mahal lah tu kan. Kan, Sarah lah. Limited barangnya. Sedangkan tuan kau bawa. Sambung Jojo. Sambung Cuba cari di mana hamba. Dia dah buat dia tu. Saya tahu. Tuan di mana? Dalam air. Memang dalam air tapi di mana? Itulah jawapan saya. Air. Aduh. Senang betul jawapan kamu ya, Sarah. Cacing. Oh, sedapnya air sejuk. Di dahaga. Sedapnya air sejuk. Apa minum kah? Tak, dia kencing. Jadi ikan ketuan, ya. Tak sejuk lah sudah. Jadi ni. Jadi ikan dugong. Oh kan cerita pasal dugong. Kamu mau tahu tak? Kalau ada orang kata kamu tidak kelakar. Tak mau, boleh kah? Ada satu teka-teki yang boleh membuatkan orang orang kata kamu kelakar. Apa ya, Bibi? Apa dia? Okey, cuba nanti tanya orang itu. Apa persamaan kamu dengan dugong? Apa itu? Tahu jawapannya tapi malas nak cakap. Tunggu dulu, jangan jawab. Ulang? Apa persamaan kamu dengan dugong? Oi. Apa dia? Macam tiada persamaan saja. Ada persamaan. Apa persamaannya?
Dua-dua tak boleh terbang. Kelakar kah? Itu sepatutnya kelakar kah? Ya itu lawak itu lawak abah-abah. Itu lawak abah-abah itu. Ya, kita tak sempat hati tau. Dah. Macam 4 tahun hari ni saja. Ya, itu lawak abah-abah. Ada kejap mengasih untuk satu Amin. Terima kasih atas Kak Amin yang baik ah. Lawak abah-abah. 3 kali. Lagi. Ha? Boleh cuba lagi. Cuba. Mana tahu ada yang kena. Boleh. Tak, itu emergency kalau orang kata kamu tak lawak. Begitu. Saya rasa baik saya diam saja. Mungkin lagi baik. Lagi bagus. Oh ya kah? Pipit takut nak keluarkan bunyi tu tapi macam tak apalah, diam je lah. Bunyi apa? Ya tu. Itu lawak. Ikan apa lebih besar sikit daripada ikan paus? Ada lagi satu ha. Oh, ada. Dalam banyak-banyak ikan apa lebih besar sikit daripada ikan paus? Ikan pipit. Bukan. Ikan pipit burung. Ikan. Tak. Sekejap, biasa fikir. Apa tadi ulang soalan? Ikan apa lagi besar daripada ikan paus? Yang besar sikit dari ikan paus. Besar sikit je. Bapa ikan paus. Bukan. Ikan paus. Suhaimi, terima kasih untuk follow-nya. Terima kasih. Selamat datang ya. Jawapan dia. Ikan paus goreng tepung. Kanda semut. Dinda ada dengar kanda gelas sikit tadi. Tuan Kobau. Anda mudah terhibur. Tuan Kobau. Ya. Anda mudah terhibur. Kamu mau dilabel kah? Apa dia? Kamu ni lah dapat itu sijil. Ya sijil apa? Lawak abah-abah. Ada doktor kah di sini? Ada di sana. Oh, sudah balik. Oh iya kah? Satu weekend. Ya, baru je saja tadi. Punya ramai yang satu weekend doktornya. Kena gagak lagu mana dia? Tidak ada, tak nampak pun. Sakit apa? Bukan Nona. Sakit apa? Batuk-batuk Nona. Batuk makan antibiotik sajalah. Oh iya kah? Ya, antibiotik saja tuan. Tak antibiotiknya. Lepas tu bajunya pakai yang tebal sikit tuan. Ini kamu tidak pakai kotnya macam mana? Itu sebablah. Tuan boleh beli bajunya di kedai Padana depan sana. Ya, pergi pergi beli di Padana depan sana. Okey. Terima kasih Nona. Di sana tuan. Di sana. Okey, baik Nona. Ya, silakan. Apa dia bawa tu? Bagnya bercahaya. Bag dia bukan semata-mata glow in the dark ah. Ya, dia beli di Zara tu. Macam seronok saja dia punya bag. Mau ambil lah. Cuba Kanda tengok ada tak yang kopi ori dekat kedai apa ni tadi? Padana. Ya, saya mau tengok di kedai Oyen. Oyen? Itu doktornya tu. Sana. Itu doktor. Itulah. Mana dia? Mana dia? Ini kan? Dang. Kita nak kena tulis surat pada Nata kita. Kedai Oyen murah sikit kan? Ya. Howdy. Dia sudah jumpa. Awak nak buat apa dengan tuan tu? Ya. Bukan tuan tu. Ya, Nona ni. Minum air mana? Bukan dengan saya kah? Kang hanyut kang ni. Oh iyalah. Saya punya bukan Howdy. Tapi hanyutlah Kanda. Kamu apa? Lagi boleh minum? Kamu apa? Aye. Kenapa tinggalkan saya? Bukan. Depan bawah sana ada landai sikit batunya. Howdy. Howdy. Sekejap. Wah, baru duduk sekejap sudah habis makanannya. Kanda lupa sesuatu lah, Pipit. Apa? Kanda hantar surat tadi lupa nak balas. Mati dia mengamuk lagi Kanda. Ya, kena lasur nanti. Kamu ni apa yang kamu ingat? Ada Nata. Natanya pun dia lupa. Saya kebetulan baru bangun ni. Kamu jangan lupa untuk makan, minum dan jaga kesihatan selalu. Pak ni cantik tapi sayang dulu tak ada orang, sekarang nasib baik sudah ada orang lah. Sekarang ramai sudah. Penuh. Tempat ni kosong kan? Dulu tak ada orang tau. Itulah. Kosong, tak ada orang.
142. Ramainya orang. Ya Allah. Apa ni? Dutri. Apa ni? Oh. Cut. Wah. Kena nak hantar surat pada dia ni. Kena pakai bahasa Jepun sikit-sikit tau. Apa ni? Oh, sabar. Sabarkan dah semua. Masuk. 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 Mulakan. Tidak boleh, tidak boleh. Hospital, hospital. Doktornya sudah pergi. Tak apa, boleh panggil. Sebentar. Mau lawannya sebentar. Ya, lawan. Ting ting. Round 1. Yuk. Ready? Go. Cepat. Kalah. Go. Cepat Nona Sarah, cepat. Masuk. 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 Ya. Alah. Mana Muay Thai. Alah. Masuk. Masuk. Acak. Acak. Masuk. Bila mau masuk ni? Masuk. Nak lawan ya. Ini bukan lawan tenung lah. Nak lawan ya. Nak lawan ya. Kejap bentar. Dia lawan tenung kan dah? Yalah. Siapa menang lawan tenung? Siapa masuk dulu? Masuk. Saya undur. Saya undur juga. Cepat. Lagu dah pasang. Mari. Saya ada lagu sudah ni. So, cepat. Tomoy. Ini tuan kubur sudah lama. Tunggu mau guna. Lama dah dia tunggu lagu ni. Cepat. Masuk. Sudah undur. Sudah masuk. Masuk. Undur balik. Mari. Cepat. Masuk. Bila mau start ni? Undur balik. Masuk. Tenung. Tenung dulu. Okey, reverse. Reverse. Tak boleh dengan seluruh naik kelab. Masak. Okey, masuk balik. Siapa menang? Siapa? Kau? Tenung. Jangan kelip. Jangan kelip. Tahan. Undur balik. Undur. Masuk. Siapa menang? Penatlah semuanya. Yeay. Kandang menang. Tengok. Kan senang tak gaduh. Menang sama-sama. Masuk undur saja. Letih aku. Weh, Dinda memang tunggu saat itu. Memang nak pasang lagu tu. Sudah lama ya simpan lagunya. Dah lama simpan dulu. Laki beli kata, Jojo. Jumpa juga yang sesuai. Ya, jumpa juga. Di sini. Aduh Tuhan. Dia nak lawan dengan pakcik tu ke? Sedut napasnya, sedut. Sabar, sedut. Gaduh tapi tak sakit. Tak ada ni lah. Bagus. Lagi sekali, sedut. Tak ada siapa yang cedera, tak ada siapa yang di. Saya pun ikut juga. Sama ya, 5 second. Sama ya. Wah, bagus. Biasa tenang nanti. Aduh, astaga. Ada yang nak gaduh lagi, nak pasang lagu ni. Dia ketawa dekat batu tu. Dia ketawa. Okey tak? Awak bernafas dulu awak. Awak bernafas dulu. Ya. Ada yang nak gaduh lagi nak pasang lagu ni. Nafas dulu ya. Tarik nafas, bernafas. Sudah. Ya. Howdy. Ni Nona siapa ya? Yang mana? Saya Ada yang Pipin. gaduh tapi kuat tembok. Pipin. Ya. Ini Snow. Oh, Nona Snow. Ya. Yalah rambutnya. Ya,
betul. Howdy. Howdy. Itu Nona siapa? Ini? Saya kah? Kenalkan diri awak. Nama saya Sarah. Oh. Apa? Ya. Cantik kan? Cantik Kadang-kadang baju dia. kadang-kadang menakutkan. Nona mendapat sweater di mana? Cardigan? Wow. Kedai mana? Kedai apa kamu boleh? Ini yang mahal sikit lah, unik loh. Unik loh. Unik loh. Dekat sini sana. Kedai baju unik loh. Ya. Setiap kedai baju di sini berlainan ke? Tidaklah, lebih kurang saja. Tapi kalau nak cari-cari yang cantik-cantik boleh pergi ke kedai-kedai lah. Ya. Sambil jalan-jalan. Ini bahagian ini jaket. Ya sini nama dia Padana. Aku dah kenal. Unik loh kan. Tandanya Pipit. Howdy. Howdy. Nama Mbak Kobau. Howdy Gasak. tuan. Howdy. Howdy. Siapa ni Nona Snow tuan? Siapa nama? Nama saya Ri. Apa Ri? Ri? Ri. Oh Ri. Tuan Ri. Howdy. Nona. Salam kenal. Tuan. Ya. Tuan mau tanya. Siapa saya kah? Boleh. Ya. Ada nampak orang nak bergaduh tak tuan? Baju mana ya? Orang bergaduh? Ada nampak orang nak bergaduh tak? Rasanya tiada lah tuan. Kenapa ya? Soalnya hamba dalaman nak pasang piring hitam lagu untuk orang bergaduh. Buat sementara ni tiada lah tuan. Lagu ini tuan. Ambil kod yang paling hujung sekali, katalah nombor 28 atau 29 dia ada nombor. Ini kalau dengar ni. Datang semangat ni tuan. Dia buka semua ni tuan. Ya. Semua yang terpandang dia keluarkan ni. Ya. Proses pun sama. Nona pergi itu. bahagian vest. Lepas tu Nona pilih nombor yang paling akhir. Lepas tu Nona pilih colour. Dia akan ada Sebentar ya. Boleh. Sebenarnya nenek moyang semua lagu tu. Lagu tu kalau siapa ada tengok live Was Scofield dekat Kota Harapan kan. Waktu dia testing ring dengan Max dekat Kota Harapan. Hamba ada pasang lagu tu. Kalau siapa ada tengok live Was Scofield. Lagu itu hamba pasang. Ya ada. Rakib ada tengok kan, Rakib kan. Itu. Dia tahu masih menyedut ni kah? Tidak. Sudah keras. Menyedut nafas. Ada yang nak gaduh lagi kah? Tak sabar nak pasang lagu ni. Nak gaduh lagi. Ini apa jadi Firestone ya kamu, Tuan Kobau? Bukan. Dah lama simpan lagu tu tahu. Oi, Pipit, baru kena teringat kalau kita tengok Wapiti berlatih bertumbuk kan. Kena nak pasang lagu tu. Oh ya, boleh juga kan dah. Kan. Menarik ya. Lain macam kan nanti rasa. Dengan lagu tu pun dah rasa lain tu. Menarik. Pipit nak pergi tengok Nona tu. Terpasang. Tu dia. Nak pergi tengok Nona tu kejap ya. Kasihan pula tak baik. baju nanti. Meremang belum makan dah. Ada rumor terdengar bar Valentine ada suara merdu dari seorang nona. Oh, siapa? Tak tahu ya, mungkin siapa Nona. Nona Daisy. Nona Daisy mungkin iya. Setiap kali dia mau datang sini tapi Tuan Kakak, bukan Tuan Kobau. Bukan Tuan Kobau. Bukan Tuan Kobau. Ya. Tuan Kobau tahukah siapa-siapa yang menjual makanan dan minuman? Di Valentine dah Nona. Aduh, jauh sangat Tuan. Di Valentine kamu cari Nona Lia ataupun ada pekerja-pekerja bartender di situ lah. Oh, Nona Pipi di sana juga kah? Nona Pipi ada di sini tapi dia tengah buat baju itu rasanya tu Tuan. Nona. Okey baik. Terima kasih Tuan ya. Nona. Ya. Mau tanya, ada orang nak bergaduh tak? Kenapa Tuan? Hamba tak sabar, hamba nak pasang piring hitam lagu ni ya. Lagu apa? Mau pasang.
Kalau ada orang nak gaduh, beritahu ya. Tuan mau gaduh kah? Bukan. Tak, kalau ada orang nak gaduh. Hamba tak boleh sebab hamba memasang piring hitam lagu tu. Oh, okey, baik. Kalau ada, saya bagi tahu ya. Ya, baik. Baik, Nona. Ini Nona alah. Saya Nona Fiona. Nona Fiona. Ya. Okey, baik. Jumpa lagi ya. Hati-hati jalan tu. Wah, Rakib. Dengan nama Doda Daisy terus. Wow. Terus ni ya. Wah, hari ni banyak random betul lah kita. Random betul kita hari ni, nenek moyang semua. Kau. Kena baju sini kan? Ni kena baju kan? Kenapa? Bawa ada nampak kandar semut kah? Ya, mana dia? Tak nampak. Kenapa? Sudah. Hanyut kandar barangkali. Hah? Hanyut? Tengok. Hanyut kah? Cucu ada nampak kandar semut tak? Tidak. Risau hanyut. Bukannya Nona semut tadi di bawah bukannya ya? Risau hanyut saja. Cari kah? Jom cari. Ada tuan dalam kedai. Ayo cuba bersama Nona lain. Cuba pujuk lagi tuan, pujuk lagi. Sudah mencubalah. Ya, usaha tangga kejayaan tuan. Oh, kamu Pipit. Wah. Baru nampak effort. Wah, Pipit. Ya, baru nampak effortnya kanda. Wah. Kemain kamu ya? Oi. Ada fitnah. Ada gosip apa? Itu. Kedengaran di bawah Valentine ada nyanyian merdu dari seorang nona. Hah? Pergi sana lah, tapi kanda semut mana? Nona Daisy lah ni. Nona Daisy lah tu. Kanda semut di mana? Itulah tak jumpa. Bawah tadi diriku lihat teh. Howdy. Tuan nama siapa dengan Nona? Siapa? Saya kah? Ya. Nama saya Sarah. Oh, ini Tuan Rafael kah? Ya, Tuan. Howdy, Tuan. Howdy. Saya Jojo, Tuan Rafael. Jojo ya. Tuh, Jojo Martopol. Jojolah padaku. Wah, itu. Tuan Rafael. Ya, Tuan. Tuan ada dengar tak ada orang nak bergaduh? Dekat mana, Tuan? Ada dengar tak? Sebabnya hamba tak sabar nak pasang lagu piring hitam yang hamba nak pasang ya. Ya, cuba. Boleh saya dengar ke? Piring hitamnya, lagunya. Dah mulakan Tuan kan? Dah mulakan. Dah mulakan. Masuk. Dah datangkan Tuan. Mula dah. Mula Tuan. Biar dia gaduh sorang. Mula dah Tuan. Dia dah mulakan Tuan. Dah datangkan. Kenapa lagunya siam dia ini macam Cina? Salah. Saya rasa tarian saya salah, Tuan. Oh, salah ya. Lagunya musiknya sudah betul lah, Tuan. Oh ya. Ya. Ni Tuan dengan Nona Pipit nak kemana? Dari mana nak kemana? Ini dari tadi. Bukan. Sabar Tuan Rafael. Sabar. Nampak sedang macam tu kan. Saya cuma jujur saja. Betul lah kita dari tadi kan. Bukan saya ketawa tau. Nona Sarah. Bukan tu Nona Sarah. Nona Sarah. Yang baju putih itu. Nona Sarah dari mana tadi? Nah, dari tadi di sini. Dari tadi di sini. Tuan Rafael, hamba boleh terangkan. Mari sini hamba terangkan. Orang gila mana itu? Bukan Tuan, dia sebenarnya begini Tuan. Kadang-kadang sungguh tidak sopan ya Tuan. Bukan, dia selalu random Tuan.
tu, satu lagi. Pernah sekali hamba hantar surat kepada dia. Ya. Hamba tanya dia, kamu di mana? Nak tahu apa jawapan dia, Tuan? Apa? Saya di sini. Itu saja jawapannya, Tuan. Waduh. Itu lah. Kiranya dia warga di sini ya? Bukan, dia selalu bersama dengan kami, Tuan. Gitu. Oh. Jadi warga lama ya maksudnya? Ya, kadang entahlah, Tuan. Tapi kami layan saja, Tuan. Sebab dia penghibur dia bawa juga. jagaan kami. Dia penghibur, Tuan. Dia penghibur. Ya, nasi. Kanda sudah sampai. Kalau mengumpat depan-depan. Tadi kan kamu kat belakang. Tadi saya suruh mengumpat depan-depan. Ya, Oh, ya, depan dosanya double. Ya, ya, Kelly. Kanda. Ya. Mari. Kenapa? Ini siapa? Kenapa, Kelly? Apa cerita? Sebentar, hamba ambil nafas dulu. Okey. Tenang dulu. Tarik nafas. Lepas. Okey. Apa dia? Penatnya tadi Kanda. Kenapa ni? Sewaktu hamba di... hamba buka dululah. Tadi sewaktu hamba menuju ke kampung Wapiti yang Kanda. Hamba mau pergi minta special herb di sana itu. Selepas itu hamba nampak ada seseorang sedang mengacukan senjata. Bukan mengacu lah, hamba pun tidak ingat mengacu ke apakah. Dia sedang macam bergaduh lah dengan Bermose itu Kanda. Siapa? Ya, hamba datang dekat. Hamba tengok namanya Selcom. Malcolm. Ya, Malcolm. Lepas itu Kanda, dia isi Bermose dia bilang sama hamba. Dia cakap dia mau tunjuk yang dia masih mempunyai dendam terhadap puak-puak Ambarino Kanda. Yang mana? Nasib baik hamba datang. Kalau tak apa tak tahu apa yang terjadi kerana si Malcolm itu bersenjata tadi. Ambil kakinya. Nasib baik hamba datang untuk minta stop pada waktu itu. Dan lagi satu yang membuatkan hamba bergegas menuju ke sini ya Kanda. Mana? Apa? Dia tadi telah menembak nenek moyang kita Kanda. Apa dia? Ya, suku ini kan Kurang bukannya ajar. kan. Apa tadi sempat. Ini kan coba Kanda tengok. Sini. Ya, mana? Muka Malcolm begini kan. Sekejap. Okey. Dia berjamban. Dia pun ada macam Kanda jugalah. Betul lah tu dia. Betul. Ada apa tutup matanya sebelah kan. Apa macam dengar ada bunyi nama Malcolm ni. Keparat tu sudah balik ya. Ya, hamba tidak tahu. Tadi dia sudah dia tembak kita punya nenek moyang Kanda. Oh ya kah? Kurang ajar punya orang. Ya. Jadi sebab tu akan hamba pergi ke sini, hamba nak bagi tahu kepada kamu sebelum hamba terlupa. Tapi nasib baik sepanjang perjalanan hamba tadi kita punya saudara Bermose sudah mengingatkan hamba. Dia ada di sana, dia memberitahu dengan keluarga Wapiti yang lain. Sana, mana? Kurang ajar punya orang. Ya. Keparat itu sudah balik ya. Ya. Mana dia pergi? Hamba pun tidak pasti ya Kanda. Baiklah. Hamba Terima kasih, nasib baik hamba pergi tadi tengok stok ni lah Kanda special herbnya. Howdy Tuan. Howdy. Tuan ni teringatkan saya dengan ni lah Bahubali. Misainya. Bahubali. Ya. Bahu. Ini siapa? Adalah satu pengembara ni. Ya. Di India. Bukan, kamu siapa? Itu tak kisahlah. Saya Nona Filo. Oh, Nona Milo. Salam kenal ya. Salam kenal. Ya. Hamba siapa tadi? Keli lupa. Ya. Nama hamba Keli lupa. Ya, hamba. Memang begitu nama dia Rona. Ya. Panggil memang saja Tuan. Memang dia pelupa. Ya. Ini Tuan siapa nama Tuan? Ini. Tuan. 174 Tuan. Oh, 174. Oh, sudah lukis ya? Ya.
Oh, sebentar hamba cek balik. Ini. Oh, Rafael. Ya. Oh, sudah keluar ya, tidak masuk lagi. Ah? Yalah, selalunya Rafael masuk Rafael. Bukan itu. Oh, sudah keluar ya. Ya. Salam ke tuan ya. Maaf tuan, tadi Tidak hamba, apa-apa, Tuan. Tidak hamba sudah merasa Saya lupa, Tuan. Saya ni ada penyakit. Ada apa? Saya ada penyakit lupa diri. Nama Tuan siapa? Keli lupa. Kamu mau buku juga kah? Keli lupa. Saya lupa diri. Kadang-kadang saya lupa diri, Tuan. Kau lupa diri ya? Tidak apa tuan. Jangan lupa daratan. Lupa. Ya. Betul kan perkataan saya? Di sana, Nona. Betul. Di sana. Lupa diri, ya. Bapak cantik Wah, tak, nampaknya ada dua ya. Baunya di belakang ya. Ya, bukan. Satu lagi Saya ngok. ingatkah di dunia moden saja ada dua pedang yang berbeza? Bukan. Yang Ini craft yang tidak apa craft. Ini satu lagi bo, satu lagi ngok tuan. Oh, dah. Okay. Bongok. Ya. Kalau itu kan. Satu apa? Satu bo? Satu bo, satu ngok. ngok. Ya. Jadi bongok lah. Bongok. Ya. Bongok. Ya. Bagus. Ya, ini satu bongok. Ini bongok lah tuan. Tuan Betul. maukah? Tidak, saya sudah ada, Tuan. Oh, sudah bongok ya? Tak, dia Saya punya ada lain. ngok Dia saja. punya ber dan ngap. Ada Saya ngok je. saja. Bo belum ada lagi. Ada ngok saja. Ada ngok saja. Ada ngok belum. Ada bo saja. Oh, ada bo. Ngok tak ada lagi. Ngok belum lagi ya. Tuan Ada tenang. ngok. Ya. Tuan tenang. Tuan tahu di belakang hamba ini Senang. kan ada 3 bukan? Kalau kamu nampak. Yang sarungnya ini namanya betul. Jadi kalau dicabungkan 3-3 bongok betul. Bongok betul ya. Ya. Betul. Tuan okey ke tuan? Tuan okey kah? Tarik. Saya rasa macam okey, saya okey. Ya. Nak bergaduh hamba boleh pasangkan lagu piring hitam tadi tuan. Hamba sudah lupa. Apa? Apa dia? Hamba cerita apa tadi hamba sudah lupa. Cepat betul lah. Sama, saya lupa. Assalamualaikum. Ini tuan siapa ni? Tengok-tengok saya dari tadi. Ya. Tuan mana? Hamba kah? Ni. Siapa ni? Hamba kah? Ayah saya. Tanda lah. Oh. Mana ada hamba tengok ah? Itu kanda Oh, hamba yelah, lupa. yang paling Dia- handsome itu. Di dalam Dia tengok mapacik mata dia yang sebelah paling je. handsome. Macam tepi tengok gitu. Mak, mana ada? Cuma sama tengok kamu ah. Ya kah? Mana ada tengok. Apa kamu tanya apa tadi? Apa yang kamu cerita? Ya hamba sudah lupa. Oh you tu. Siapa itu yang datang itu? Siapa? Aduh, macam lupa. Welcome. Bukan. Ini lupa di sebalik alam ini. Ya, welcome ya. Ya. Ini lupa betul ya? Ya, betul. Ini betul-betul lupa. Oh ya. Nampaknya kanda kita patut bersiap sedialah kalau begini.